saya pernah dengar seorang ustaz buat kuliah haji, kursus haji. Menurut dia, Jabatan Agama sudah mewajibkan, menurut dia, saya tidak tahu, mewajibkan kita semasa sampai di Jeddah ataupun kalau nak berangkat ke haji, kita tukar mazhab. Yang anehnya disuruh berniat, tapi niatnya tidak diajar. Saya rasa untuk mengikuti mana-mana mazhab, tidak perlu tukar niat. Sebab semasa kita nak masuk mazhab Syafi'i, kita tidak benar berniat untuk mazhab Syafi'i. Bagaimana pula kita nak keluar kena niat. Kemudian kita kalau dah balik daripada Mekah, apakah kita mesti berniat masuk mazhab Syafi'i semula? Jadi ini tidak ada peraturan ataupun tidak ada kewajipan seperti ini. Jadi saya akan buktikan bahawa semua a'imah mazahib, yakni imam-imam mazhab yang empat ni, mereka tidak mewajibkan kita taklid kepada mereka. Mereka membawa beberapa fatwa dan peringatan supaya kita jangan taklid kepada mereka. Saya akan baca ucapan-ucapan mereka. Apabila mereka melarang kita taklid kepada mereka, bermakna kita tidak terikat.